Bubur lambuk merupakan hidangan tradisi yang cukup terkenal setiap kali Ramadan. Selain menyelerakan, ia juga membawa makna kebersamaan apabila dinikmati bersama insan tersayang sebagai tanda menyemarakkan semangat Ramadan serta mengeratkan hubungan melalui perkongsian rezeki bersama komuniti setempat. Media Mulia Sinar Berhad dengan kerjasama Kementerian Sumber Manusia Kesuma dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso telah mengadakan program Kongsi Berkat Bubur Lambuk di Masjid Al-Huda Baya Jaran Sungai Buloh pada 16 Mac lalu. Menariknya, resepi bubur lambuk kali ini menggunakan resepi turun-temurun dengan udang kering sebagai bahan istimewa. Sebanyak 10 kg beras digunakan untuk memasak 3 periuk bubur lambuk yang kemudiannya diagihkan kepada 1000 pek penduduk setempat. Pertama, kita ni perasa udang kering. Jadi udang kering pun ada kategori kan. Dia udang kering yang spesial sikit Malaysia tu, yang warna merah tu dia mahal lah. Dan 1 kilo pun 100 lebih. Okey, jadi kita paling kurang kita letak dalam paling kurang sekilo, tapi ni sekilo lebih kita tak supaya lebih sedap kan. Jadi udang kering ni mungkin dia lebih dia manis, kemanisan dia tu kan. Lebih istimewa, program ini merupakan kerjasama julung kali antara Media Mulia Sinar Berhad, Kesuma dan Perkeso sekaligus menjadi platform untuk memupuk semangat perpaduan dalam komuniti. Bubur lambuk dan Ramadan memang tidak boleh dipisahkan lah. Dia dah jadi macam satu kemestian. Satu kemestian untuk kita meraihkan kehadiran Ramadan di bulan yang berkat dan mulia ini. Kita juga dialu-alukan untuk bersedekah. Jadi program-program sebeginilah yang akan memberi momentum kepada kita untuk terus bergerak dalam menyantuni masyarakat. Kalau kita tengok dah 3 tahun, di tahun keempat Datuk Seri Ramadan di Parlimen Sungai Buloh, dari step pertama tahun 2023, Ramadan 2023 sehingga kali ini, setiap tahun memang hujung minggu ataupun dalam minggu yang minggu-minggu akhir di Ramadan, memang kita akan agihkan sama ada bubur lambuk ataupun bubur aneka bubur lain lah, manisan seperti bubur pulut hitam, bubur kacang hijau. Tumpuan dia kita nak berkongsi rezeki lah dengan rakyat di kawasan ni. Dia memang target Datuk Seri Ramadan bila dia nak di bulan puasa, memang bubur lambuk tu memang dia keutamaan dia. Untuk tahun ni saja, terima kasih Media Mulia genapkan angka 10,000 agihan 10,000 dalam untuk yang tahun ni. Kalau ikut dari yang hujung minggu yang baru ni baru 9,000. So terima kasih Media Mulia genapkan angka 10,000. Kira peningkatan dari tahun-tahun lepas. Selain daripada Perkeso sendiri dapat memperkenalkan dia punya produk, kita di Media Mulia pun dapat memperkenalkan produk kita. Sebab saya difahamkan ada orang yang kurang mengenali kita lagi kan. So mungkin dengan berkongsi rezeki ini, kita dapat sekali berkongsi kita punya produk kita yang kita keluarkan hampir setiap hari lah. So kita harap pada masa depan lebih banyak lagi program seperti ini kita adakan lah. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.